Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 6, Kedal kerana tulah. Hai semua dan selamat kembali. Hari ini kita nak bongkar satu cerita yang memang luar biasa dari sejarah Melayu bertajuk Gatal Maharaja. Okey, jom kita mula. Apa kaitan antara sepucuk surat diraja, rasa gatal yang tak boleh sembuh dengan semangkuk air basuh kaki? Dengar pun dah pelik kan? Tapi percayalah, inilah dia intipati sebuah kisah diplomasi dan kuasa gaib yang sangat-sangat menarik. Kisah kita ni berlaku pada abad ke-15. Ada dua watak utama, Sultan Melaka dan Maharaja Cina yang sangat perkasa pada waktu itu. Masa tu, macam adat lah kan, Sultan Melaka menghantar surat sembah kepada Maharaja Cina. Ini kira macam tanda hormat lah daripada seorang raja kepada pemerintah yang dianggap lagi besar dan berpengaruh. Bila surat tu sampai dan dibacakan, wah, Maharaja Cina ni dalam teks disebut terlalulah sukacita. Maksudnya, digembira sangat-sangat. Jadi, pada mulanya nampak macam semuanya okey. Hubungan dua kuasa besar ni nampak elok, saling hormat-menghormati. Tapi kan, kegembiraan tu sekejap je. Tak lama lepas tu, sesuatu yang sangat aneh mula jadi kat Maharaja. 2 hari je, 2 hari lepas dapat surat tu, tiba-tiba Maharaja kena serang penyakit gatal yang teramat sangat. Satu badan pula tu. Datang macam tu je, tak ada tanda-tanda. Dan gatal tu bukan biasa-biasa tau. Ia merebak dengan cepat sampai jadi satu penyakit kulit yang teruk yang dipanggil kedal. Keadaan Maharaja makin hari makin teruk. Bukan seorang dua, tapi beratus-ratus tabib yang paling handal dalam negara dipanggil ke istana. Cuba anda bayangkan betapa paniknya suasana istana masa tu. Dan inilah bahagian yang paling menakutkan. Makin diubat, makin menjadi-jadi pula gatalnya. Semua ubat, semua rawatan langsung tak berkesan. Satu istana dah buntu, tak tahu nak buat apa. Bila dah semua cara perubatan gagal, mereka pun mula cari jawapan dari tempat lain, iaitu alam gaib. Tengah kalut-kalut tu, tiba-tiba ada seorang tabib tua ni tampil ke depan. Dia ada satu diagnosis yang memang mengejutkan semua orang. Kata dia, ini bukan penyakit biasa. Tabib tu pun cakap, tuanku ini tulah kerana Raja Melaka berkirim sembah itu. Ya, penyakit Maharaja ni ialah tulah. Satu sumpahan yang datangnya secara terus daripada surat sembah Sultan Melaka. Okey, jadi apa benda tulah ni sebenarnya? Dalam kepercayaan orang Melayu dulu, tulah ni macam satu malapetaka, satu bala yang kena pada seseorang sebab daulat atau kuasa spiritual diraja tak seimbang. Ia bukan setakat sumpahan biasa tau, tapi macam hukum alam semesta. Dan dekat sinilah yang menariknya, kuasa Maharaja Cina datang dari mandat dari syurga, kiranya hak memerintah dari Tuhan selagi beliau adil. Tapi konsep tulah ni pula menunjukkan ada satu lagi kuasa, iaitu Daulat Raja Melayu yang sangat tulen dan kuat sampaikan perbuatan merendah diri macam hantar sembah tu pun boleh mencemalkan kuasa Maharaja. Betul-betul satu paradoks yang menakjubkan kan? Kalau dah diagnosisnya luar biasa macam tu, penawarnya lagilah pelik. Tabib tua tu pun bagi satu-satunya cara nak sembuh. Maharaja kena hantar utusan ke Melaka untuk minta air basuhan kaki Sultan. Bukan itu je, Maharaja kena minum air tu dan basuh mukanya yang sakit dengan air yang sama. Cuba bayangkan betapa jatuhnya maruah seorang Maharaja yang agung kena buat macam tu. Dah terdesak punya pasal, Maharaja Cina pun tak ada pilihan lain. Dia setuju. Terus dia arahkan satu rombongan utusan dia hantar ke Melaka dengan permintaan yang memang tak pernah dibuat orang. Okey, sekarang kita beralih pula ke Melaka. Macam mana agaknya reaksi Sultan bila dapat permintaan yang pelik macam ni? Bila utusan China sampai, mereka pun menghadap Sultan Mansur Shah. Mereka ceritakanlah tentang penyakit Maharaja dan puncanya yang dikaitkan dengan tulah daripada sembah Sultan sendiri. Dekat sinilah kita nampak betapa bijaknya Sultan Mansur Shah. Baginda bukan saja setuju bagi air basuhan kakinya, tapi cara baginda membalas tu memang satu kelas diplomasi yang tinggi. Baginda tulis surat balasan rasmi, bagi hadiah persalin kepada utusan dan yang paling penting, baginda menetapkan semula syarat hubungan mereka. Lepas ni, tak ada dah main sembah-sembah. Hubungan kena atas dasar persahabatan. Jadi, nampak tak apa yang jadi? Maharaja Cina yang terima sembah, dia pula yang kena tulak. Sultan Melaka pula yang hantar sembah, terbukti ada daulat yang sangat tinggi, sampaikan perbuatan merendah diri baginda tu pun boleh bagi musibah kepada pemerintah yang kononnya lagi berkuasa. Terus terbalik dinamik kuasa antara mereka.
Dan cerita ni pun berakhir dengan satu fasa baru dalam hubungan Melaka dengan China. Hubungan mereka sekarang dah jadi setaraf, berlandaskan berkasih-kasihan atau kasih sayang bersama, bukan lagi macam tuan dengan hamba. Jadi, persoalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan, adakah ini betul-betul satu sumpahan gaib ataukah ia mungkin sejenis penyakit psikosomatik yang datang dari fikiran Maharaja sendiri? Ataupun, dan ini yang paling menarik, mungkinkah ini semua satu langkah diplomasi kuasa lunak yang sangat jenius yang menggunakan kepercayaan budaya untuk mengubah hierarki kuasa dunia pada masa itu? Kisah ini tak bagi kita jawapan yang mudah, tapi ia menunjukkan betapa rumitnya jalinan antara kuasa, kepercayaan dan juga politik.